Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau boleh lihat di belakang ni, inilah Jabatan Kota Pelang, yang mana jambatan ini sebenarnya bukan putus, tetapi air sungai yang sangat deras menghakis tanah bangunan-bangunan yang telah roboh lah. Belakang ini adalah Sumatera Utara dan sini adalah Berun, yang mana jambatan inilah yang menghubungkan antara kedua-dua kawasan. Jadi hari ini kita sumbangkan 50 pack makanan, beras, gula, minyak, termasuk juga wang tunai lah. Sekarang kita boleh lihat bagaimana penduduk kampung yang mana sebelum ini menggunakan laluan jambatan ini sebagai laluan utama, mereka terpaksa menggunakan bot-bot sebegini untuk memudahkan pembelian barang-barang untuk kelangsungan kehidupan mereka. Jadi alhamdulillah kami pun berkesempatan menyeberangi sungai yang besar ini menggunakan bot untuk kita menyalurkan bantuan kepada penduduk di sini. Saya mengajak kepada semua rakyat Malaysia untuk kita terus menyumbang kepada bantuan banjir Aceh, yang mana kita dapat kenal pasti lebih ramai lagi masyarakat Aceh yang sangat memerlukan sokongan doa bantuan daripada kita semua. Sekali lagi, Muslim Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan Aceh.